Assalamualaikum dan selamat datang saya ucapkan kepada semua penonton-penonton podcast Kalang Warisan yang hari ini kita bersama langsung di studio Kalang Warisan Pusat Kisah Warisan Rizal. Di mana hari ini kita kembali lagi dalam segmen Santapan Rohani di mana kalau pada minggu lepas kita membincangkan tentang hijrah masih belum terlambat. Jadi pada minggu ini kita akan bersama-sama dengan panel-panel jemputan yang hebat dan orang kata mungkinlah boleh memberi sudut pandang mereka dalam topik kita pada hari ini iaitu hidayah milik Allah. Kita biasa dengar kan hidayah ni kena untuk hidayah Allah dan sebagainya. Jadi mungkinlah panel-panel kita ni ada pandangan mereka tersendiri tentang topik kita pada hari ini. Baiklah, sebelum kita meneruskan lebih lanjut kepada perkongsian kita pada hari ini, mohon kiranya kalau saya memperkenalkan diri dan memperkenalkan barisan panel. Baiklah, saya Muhammad Ashraf merupakan moderator pada hari ini dan panel mungkin boleh kenalkan sedikit latar belakang panel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Muhammad Haris bin Khairul Anwar. Belajar di Fakulti Kontemporari Islam di bawah kos dakwah dan media penyiaran Islam, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faris bin Muhammad Fauzi. Sama juga macam saudara Haris daripada Fakulti Kontemporari Islam di bawah bidang yang sama, iaitu bidang pengajian Islam dakwah dan media penyiaran Islam. Okey, baik. Kita dah berkenal-kenal dengan panel. Jadi itulah saudara Harib dan juga saudara Faris, betul? Ya, saya. Okey, baik. Jadi kita sebelum ni kita selalu dengar tentang hidayah, kerana hidayah Allah dan sebagainya. Tapi kadang-kadang saya percaya ada lagi yang ramai yang tak faham tentang apa itu sebenarnya hidayah. Jadi mungkin panel kita boleh kongsikan kepada penonton-penonton kita di luar sana itu, apakah sebenarnya maksud hidayah ini mengikut konteks Islam. Mungkin saudara Faris dulu boleh berikan pandangan saudara. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Taala masih lagi kurniakan kepada kita dua nikmat itu besarlah, yakni nikmat iman dan juga nikmat Islam. Alhamdulillah, tidak lupa juga akan nikmat-nikmat yang Allah Taala kurniakan kepada kita. Selawat dan salam kita ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkaitan tentang Allahumma salli ala Muhammad, tajuk kita pada malam ini iaitu hidayah milik Allah, dan saudara moderator kita pun ada bertanyakan berkaitan tentang apa itu maksud sebenar hidayah dalam konteks Islam. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hidayah dalam konteks Islam merupakan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala yang membawa seseorang yang mana daripada mereka ni duduk dalam keadaan mereka ni lupa pada Allah, Allah Taala jentik hati mereka dan mereka ini sedar dan mereka kembali balik kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Ia bukan sekadar kita nak tunjuk sekadar pengetahuan, tetapi juga sebagai satu simbol kekuatan. Tunduk kita dan patuh kita kepada Allah, yang mungkinlah selama ni kita katakan mereka ni dalam keadaan yang lalai kepada Allah kan. Jadi Allah Ta'ala jentik hati mereka dan mereka sedar dan kembali balik pada jalan yang benar, dan mereka kembali balik untuk patuh dan taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam hidayah ni kita boleh tengok dia ada beberapa peringkat lah. Hidayah dari segi ilmu, hidayah dari segi taufik, yakni kekuatan untuk kita beramal. Dan hidayah yang ketiga adalah hidayah dari segi ilham, ketenangan dan petunjuk daripada hati. Itu yang boleh saya sebutkan. Ada juga dalam kita sebutkan dalam Al-Quranul Karim dalam surah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dalam surah Al-Qasas ayat 56, yang mana saya baca terjemahanlah insya-Allah, iaitu sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak dapat memberi hidayah kepada orang yang engkau kasihi, tetapi Allah lah yang memberi hidayah kepada sesiapa yang Dia kehendaki. Jadi di sini kita nak tunjukkan dalam konteks hidayah dalam konteks Islam, kita sebagai manusia kita tak mampu memberi. Hakikat sebenar yang akan mampu memberi hidayah hanyalah Allah Subhanahu. Itu saja dapat saya terangkan. Baiklah. Kalau tadi kita dah dapat dengar sedikit orang kata permulaan berkenaan hidayah daripada saudara Faris, itu hidayah ini kita boleh tafsirkanlah sebagai petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitu daripada kita ni, orang kata sebelum ni kita boleh katakan daripada zaman kita ni jahiliah ataupun kita lalai kepada Allah, kita nak buat orang kata
kembali semula kepada Allah. Dan juga tadi saudara Faris ada beritahu bahawa hidayah ini kalau kita boleh bahagikan ada 3 kategori hidayah. Itu hidayah ilmu, hidayah taufik dan juga lebih kepada hidayah ilham, yang itu di mana kita buat satu tu berdasarkan hati kita sendiri. Baik, kalau macam pandangan saudara Harith pula macam mana saudara? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, insyaallah. Jadi sebelum saya menjawab persoalan yang diajukan kepada saya, ingin saya membaca satu amalan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ni'matil Islam. Alhamdulillahi ala ni'matil iman. Alhamdulillahi ala ni'matil ukhuwah. Alhamdulillahi ala ni'matil hidayah. Jadi doa yang setelah saya baca tadi itu adalah satu amalan yang mana kita boleh sama-sama amal untuk diri kita sendiri dan juga orang lain. Jadi tentang persoalan apakah itu hidayah menurut konsep Islam, jawapan saya sama seperti saudara Faris, tetapi ada sedikit penambahan. Saya beri satu analogi. Hidayah ini ibaratkan kita nak tengok pokok kelapa di waktu malam. Jadi kita perlukan lampu, betul? Betul. Okey, jadi kita pergi dekat pokok kelapa, bila kita tak pakai lampu, dia gelap. So kita suluh pokok tu, kita nampak buah kelapa kan. Jadi itu adalah analogi kepada hidayah. Tetapi macam mana kita nak dapat buah kelapa tu? Itu analogi yang kita boleh guna pakai, iaitu dalam Islam diberi nama taufik hidayah. Taufik itu adalah salah satu kekuatan yang mana kekuatan itu yang menerajui hidayah tersebut. Andai kata kita suluh pokok kelapa tu, kita nampak tapi kita tak pergi ambil, kita tak dapat buah tu, tak dapat belah, tak dapat minum. Jadi bila kita ada taufik atau kekuatan, kita pergi, kita petik, kita belah, kita minum. Jadi itu adalah salah satu kaitan antara hidayah, taufik dan hidayah. Itu dalam biasa kalau kita dengar doa ataupun dalam ceramah, dia akan cakap wabillahi taufik wal hidayah. Nak dikatakan hidayah dengan taufik ni saling memerlukan. Itu adalah salah satunya lah. Itu daripada saya, insyaAllah. Okey, baik. Kalau kita dah dengar analogi daripada saudara Harith, itu macam kita nak dapat hidayah ni bukan semata-mata kita hanya menunggu, tapi kita kena berusaha. Ibarat tadi saudara Harith bagi tahu tentang kita nak buah kelapa, kalau kita hanya tengok tapi kita nak minum, tapi kita tengok saja tak berguna. So kita kena petik buah kelapa tu dan minum buah kelapa itu. Baik. Jadi soalan saya yang kedua adalah berkaitan dengan kita selalu dengar, contohnya kan, kalau kita nampak orang yang tak tutup aurat, kita nampak orang yang buat maksiat dan sebagainya, kalau kita tegur mereka selalu cakap, alah tak apa, hidayah tak sampai lagi, hidayah tunggu Allah bagi hidayah. Jadi saya nak tanyalah kan, mengapa kita sering dikaitkan bahawa hidayah ini merupakan hak mutlak Allah? Mungkin saudara Harith boleh bagi pandangan saudara Harith terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk persoalan tentang mengapa sering dikatakan hidayah ini milik Allah. Yang pertama kita kena tahu bahawa Allah ini adalah Tuhan sekalian alam. Allah Maha berkuasa atas segalanya. Jadi apa sahaja yang Allah nak bagi, Allah bagi. Lagipun kita dalam konsep hidayah ini adalah petunjuk. Jadi makhluk tak ada kuasa untuk beri petunjuk. Betul. Kan? Macam saudara Faris kata tentang ayat surah Al-Qasas, ayat 56 kan? Betul. Tentang Allah kata dalam surah tu, engkau wahai Muhammad tidak mampu memberi hidayah kepada sesiapa yang kamu kasihi, tetapi aku mampu memberi hidayah kepada siapa yang aku kehendaki. Jadi jelas kat situ, walaupun kita berusaha, kita baca buku, kita ngaji Quran, kita tutup aurat, kita solat, andai kata Allah tak berikan hidayah, tak ada siapa pun yang boleh bagi hidayah tersebut. Jadi poin utama dia adalah Allah adalah Maha berkuasa. Allah mampu nak bagi apa atas kehendaknya. Itu sahajalah maksudnya. Betul lah, saya setujulah dengan apa yang saudara cakap tadi, sebab kita berbalik kepada satu ayat, itu kun fayakun. Kalau nak jadi maka jadilah, betul tak? Betul. Sebab contohnya kan, pernah je satu kes dekat kampus ni, ada seorang ni ustaz, tetapi dia memang seorang yang alim, ulama, tapi ada satu waktu tu lah, orang kata mungkinlah sebab hati kita pun Allah pegang berbalik, dia ditangkap kerana dia buat satu perkara yang tak betul lah, ataupun jenayah yang dia buat itu. Jadi kita boleh katakan sebenarnya macam surat kata tadi, Allah yang berkuasa untuk berikan kita hidayah ni. Jadi kita berpegang kepada konsep bahawa Allah berkuasa untuk beri kita hidayah, tapi pada masa sama juga kita jangan lupa untuk berusaha untuk dapatkan hidayah Allah. Sebab kalau kita semata-mata nak tunggu hidayah Allah, dia macam tadi lah konsep buah kelapa tu. Nak minum air kelapa tapi tak dapat sebab kita tak berusaha. Okey. Baik, kalau pandangan saudara Faris bagaimana? Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi berkaitan dengan soalan tersebut, mengapa dikatakan hidayah adalah hak milik Allah secara mutlak? Pertama sekali kita tengok sebagaimana yang saudara Haris tadi sebutkan, maksudnya ayat Al-Quran Al-Karim
jelas menunjukkan kepada kita, menerangkan kepada kita hakikatnya yang memberi hidayahnya hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Betul. Hatta Nabi SAW yang kata kekasih Allah sekalipun tak mampu untuk memberi hidayah kepada ayah saudaranya sekali, atuknya sekali pun tak mampu. Jadi Allah Ta'ala telah berkata dalam surah Al-Qasas tadi, engkau wahai Muhammad, yang engkau tidak mampu memberi hidayah kepada yang engkau kasih sekalipun, hanya aku, yakni Allah Subhanahu Wa Taala yang mampu memberi hidayah tersebut. Saya suka dengan soalan yang diberikan sebentar tadi. Ada orang kata, alah, hidayah tak sampai lagi. Sebenarnya konsep ataupun kalam tersebut, ayat tersebut sebenarnya pada sisi kita adalah tak sepatutnya diberitahu seperti itu. Sebab sebagaimana yang kita tahu, untuk kita nak dapat sesuatu perkara, kita kena berusaha. Allah Subhanahu Wa Taala ini Maha melihat. Allah Ta'ala ini Maha Ar-Rahim juga. Maha berkasih sayang. Allah Ta'ala Maha pengasih. Jadi, kalau kita usaha nak kepada ke arah kebaikan, Allah Ta'ala akan pandu dan Allah Ta'ala akan bagi kepada siapa yang dia kehendak. Tapi kalau kita sendiri letak dalam diri kita, tak apalah, nanti hidayah sampai. Sampai bila kita nak kata nanti? Betul. Kalau kita tak bermula sekarang. Kalau kita kata kita nak makan, tak apalah, nanti kenyang lah. Adakah kenyang tu akan sampai pada kita? Betul. Tak, kita kena kejar, kita kena cari bagaimana nak kenyang. Ni kita ke kedai, kita ke kafe, kita makan. Jadi begitu juga dengan konsep hidayah. Allah Ta'ala ni dia berkuasa, dia nak bagi pada siapa. Tapi Allah Ta'ala ni tengok juga kepada hamba-Nya yang mana berusaha nak dapat pada hidayah. Jadi kepada kita ni, hakikat sebenarnya yang memberi hidayah ni hanyalah Allah SWT. Kerana kita manusia tak mampu. Kita sendiri pun kita ada hati dan perasaan. Kita ada nafsu sebagai manusia. Jadi kalau kita nak beri hidayah pada manusia sendiri pun kita tak mampu. Jadi hakikat sebenarnya Allah SWT sahaja yang kata Al-Azim, Allah Ta'ala yang maha berkuasa, maha bijaksana, Allah Ta'ala sahaja yang mampu atas segalanya pun. InsyaAllah. Jadi itu saya boleh terangkan, insyaAllah. Baik, itulah nampaknya saya rasa kedua-dua panel bersetujulah bahawa memang Allah sahaja yang berkuasa untuk beri hidayah, sedangkan manusia pun tak mampu untuk beri hidayah. Sedangkan kita tengok kita baginda Nabi Muhammad SAW pun mengajak umatnya ke arah kebaikan, tapi masih ada lagi umat baginda yang melakukan maksiat, kemungkaran sebagainya. Jadi sebab memang hati kita memang Allah yang pegang. Jadi Allah sahaja yang boleh bagi kita hidayah, tapi kita kembali balik kepada konsep asal tadi, jika kita ingin hidayah itu, tapi kita harus berusaha, bukan hanya bergantung kepada Allah semata-mata. Jadi itu memandulah kita ke soalan yang ketiga. Baik, kita tahu tadi bahawa hidayah ini kita harus berusaha untuk mendapatkan hidayah, betul? Bukan hanya bergantung kepada Allah semata-mata. Jadi mungkinlah panel kita boleh berkongsi kepada pendengar-pendengar kita, penonton-penonton kita, bahawa apakah cara-cara atau usaha-usaha yang kita boleh lakukan untuk kita mendapatkan hidayah kepada Allah itu sendiri. Baik, mungkin Ansar Faris boleh lebih dulu. Okay, baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi untuk soalan yang ketiga tadi, bertanya apa macam ni? Adakah usaha manusia penting untuk mendapatkan? Ya, betul. Dan apakah usaha-usahanya? Baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat yang ke-8, ayat yang ke-69. Maafkan saya. Ayat yang ke-69 saya bacakan kata terjemahan dah. Okey. Kita nak hafal pun kita tak ingat juga kan, tapi kita sebutkan tafsirnya di sini. Betul. Dan orang-orang yang berjihad bersungguh-sungguh untuk yakni dalam kita mencari keredaan kami, yakni Allah SWT, benar-benar kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Nak jelaskan di sini, usaha itu sangat penting. Usaha itu sangat penting. Kerana apa? Hidayah adalah milik Allah. Sebagaimana kita katakan tadi, hidayah itu milik Allah. Dan Allah Ta'ala telah memerintahkan dalam Al-Quranul Karim untuk kita ni sebagai orang Islam, orang yang beriman, untuk berusaha mencari hidayah. Bagaimana? Dengan yang pertama, kita berdoa. Kita berdoa kepada Allah. Kita selalu minta, Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Ya Allah, minta jalan kepada kami. Kalau kita baca, kita pun selalu kita dah baca dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Dan kita selalu baca dalam doa, kita biasa dengar Allahumma ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Amin. Jadi kita nak tunjukkan di sini bahawasanya Allah Ta'ala perintahkan kepada kita untuk kita cari. Yang pertama tadi saya sebut untuk kita usaha dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kedua, kita tunjukkan di sini adalah usaha dengan kita memperoleh ilmu. Kalaulah kita nak kepada hidayah Allah, kita perlu usaha juga. Tapi caranya dengan kita menuntut ilmu. Kita kena tahu. Kalau kita dia secara membuta tuli, kita tak akan tahu bagaimana kita nak cari hidayah. Jadi doa kita dah.
Yang kedua, kita usaha dengan kita mencari ilmu. Kita bertalaki, kita mendengar tazkirah, kita mendengar pengisian ilmu agama. Apa yang pentazkirah para asatizah sebutkan untuk kita, cara untuk kita dekatkan balik diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, mendampingi orang-orang yang soleh. Yang ni sangat penting. Sebab itu tadi saya bacakan Allahumma hdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Salihin tu adalah jalan yang terakhir kita minta, biarlah kita ikut jalan-jalan orang yang soleh. Wa hasuna ulaika rafiqa. Kita ikut jalan-jalan orang-orang yang soleh. Akhlak mereka ni akhlak yang baik. Kita nak ini mendampingi orang soleh. Kenapa? Dengan kita mendampingi orang soleh ni, kita akan rasa macam terdetik dalam hati apa yang maksiat yang kita buat, kita akan rasa macam kita tak nak buat daripada itu. Lama-lama hidayah itu Allah akan jentik dan akan kurniakan dalam diri kita tanpa kita. Dan insya-Allah kita akan istiqamah berada pada jalan yang benar, insya-Allah. Jadi itu saja yang boleh saya terangkan, insya-Allah. Baiklah, betul lah tadi apa yang seperti yang saudara Faris kata tadi, bahawa antara langkah-langkah lah atau usaha-usaha yang kita boleh dapatkan untuk hidayah Allah ni, pertama berdoa. Dan kalau kita biasanya memang setiap kali solat, memang itulah ayat surah Al-Fatihah tu memang sudah berkatakan tentang bahawa memohonlah petunjuk daripada Allah SWT, itu jalan yang lurus daripada Allah SWT. Dan kedua tadi adalah lebih kepada menuntut ilmu. Betul lah kita cakap, contohkan kita dah dapat hidayah, tapi andai kata saya bagi satu analogi, orang itu wanita tetapi dia tidak tahu untuk menutup aurat, tapi dia mendapat hidayah tapi tak tahu menutup aurat. Jadi bagaimana? Dia harus belajar kat mana haid untuk aurat dan sebagainya. Sebab kalau dia dapat hidayah tapi dia tak ada ilmu, tak guna juga, betul tak? Betul. Dan ketiga, macam apa yang saudara Faisal kata, itu mendamping orang-orang yang soleh lah. So kalau kita boleh katakan, kalau di kehidupan kita di kampus atau kehidupan kita di universiti, kita harus cari kawan-kawan yang baik. Sebab daripada kawan-kawan yang baik ni, contohlah kan, kita kawan yang selalu ajak kita ke solat, kawan yang selalu ajak kita ke surau, yang selalu ajak kita ke arah kebaikan, so tak langsung hati kita akan terjentik untuk ikut dia buat. Contoh macam saya punya kawan saya dulu, housemate saya, dia setiap kali subuh memang akan ajak untuk solat berjemaah di subuh. Jadi kita ni kadang-kadang yang orang kata beratnya nak bangun subuh bagi jemaah sekali, tapi disebabkan dia mengajak kita terasa macam, oh kalau tadi rasa malu pula tu lah. So terjentik untuk ikut bersama-sama. Baik, kalau daripada pandangan saudara Harith pula, bagaimana untuk soalan yang ketiga tadi? Bismillah. Bagi soalan yang ketiga ini sangat berkait rapat dengan apa yang saya cakap pada awal tadi, iaitu taufik, kekuatan. Doa, menuntut ilmu, merapat dengan alim ulama kan, orang-orang salihin, itu adalah kekuatan kita. Taufik. Apabila kita dah buat benda tu, maka hidayah tu insya-Allah akan sampai. Jadi yang terakhir sekali saya sambung daripada saudara Faris, iaitu tentang tawakal. Kita selalu dengar kan, bila kita exam, doa, usaha, tawakal. Betul. Tapi zaman sekarang tu tawakal betul kan? Betul. Jadi tawakal itu adalah salah satu cara kita nak mendapatkan hidayah itu. Dengan cara yang terakhir itu kita tawakal, kita berlapang dada, kita terima segalanya apa yang Allah beri. Allah Ta'ala beri. Andai kata kita ikhlas dalam hati kita, betul apa yang kita usahakan, betul apa yang kita buat, insya-Allah Allah akan beri hidayah tu serta-merta dalam hati kita. Okey, baik. Jadi pernah balas sedikit daripada saudara Harith tadi, itu tawakal. Betul lah, kita selalu dengar doa-doa, tapi kadang-kadang tawakal ni pun penting, iaitu kita dah berusaha sehabis baik, kita meletakkan sepenuh harapan kita kepada Allah SWT. Ni contohlah kan, ni kita tak berusaha, tiba-tiba macam, oh tak apalah, tunggulah hidayah sampai. So itu sebenarnya konsep yang salah, betul tak? Betul. Konsep yang salah. Contoh macam saya cakap tadi, analogi bila kita tanya orang tu, kita kenapa tak pakai tudung, oh tak apa, hidayah tak sampai lagi. So macam saudara cakap tadi tu, konsep yang salah lah sebenarnya. Sebab kita sebagai seorang manusia tak boleh cakap macam tu. Kita kena berusaha untuk dapatkan hidayah Allah tu. Betul. Okay. Saya rasa mungkinlah soalan saya keempat ini adalah soalan sebelum kita bertirahat, iaitu kadang-kadang orang cakap mimpi pun boleh menjadi salah satu tanda Allah bagi hidayah kepada kita. Contohnya ada orang tu, dia mimpi dia masuk neraka kan, dia nampak bayangan neraka dan sebagainya. So dia terus dapat hidayah untuk berubah ke arah kebaikan. Jadi begitulah panel kita boleh berkongsikan kepada penonton-penonton kita, apakah tanda-tanda ataupun apakah contoh-contoh apabila seseorang itu mendapat hidayah daripada Allah. Salah dulu. Bismillah. Jadi untuk soalan ni tentang apakah tanda-tanda apabila seorang itu mendapat hidayah daripada Allah. Sebelum tu, seperti yang moderator cakap tadi tentang mimpi kan. Sebenarnya mimpi ini adalah kita dapat tahu sebagai satu permainan, alat permainan untuk syaitan. Namun untuk langkah-langkah ataupun bila kita dapat hidayah, satu hidayah tu, yang pertama adalah hati kita menjadi tenang apabila kita mendengar satu kebaikan. Contoh kita tengok kawan kita pergi ke masjid pagi-pagi kan, subuh kan. Kita tengok dia, kita tenang. Kita tak rasa nak marah dia. Kan? Itu adalah langkah yang pertama.
Bila kita tengok satu kebaikan, kita rasa tenang. Lagi contoh, kalau kita tengah-tengah solat kan, lepas kita solat, kita sembahyang Isyak kan. Tengok kawan kita tengah solat sunat. Kan? Kita jadi sonok. Kita jadi tenang je tengok dia. Kita jadi tak jemu tengok dia. Nak ikut juga. Rasa nak ikut juga. Itulah salah satu cara bila mana kalau kita hidayah tu sampai kepada kita. Yang kedua pula adalah semakin cinta kepada ibadah atau perkara yang baik yang kita lakukan. Contoh, walaupun perkara tu sekecil zarah aja. Contoh, kita sedekah RM1 dalam tabung, tapi kita suka perbuatan tu. Jadi itu adalah tanda-tanda yang mana hidayah ada dah terdetik dalam hati kita. Allah dah letak sedikit hidayah dalam hati kita. Jadi apabila kita dapat rasa sedemikian, bersyukur dan sentiasa mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kan? Sebab ada satu kisah lah kan. Kalau kita sekarang yang famous, ada satu podcast Kowi kan. Yang famous tu kan. Dia ceritakan tentang ada seorang influencer atau artis yang dia bertudung, tetapi dia tak ikhlas. Kan? Dia bertudung kerana paksa. Apa saudara Kowi ni cakap? Lebih baik kita masuk syurga kerana terpaksa daripada kita masuk neraka kerana ikhlas. Jelas kat ayat tu nak mengatakan bahawa apabila kita seronok dengan satu amalan tu, apabila kita paksa dengan satu amalan tu, akan hadirnya hidayah yang membawa kita ke syurga. Daripada kita tak terima benda tu, kita tak suka benda tu dan akhirnya kita pergi ke neraka. InsyaAllah itu saja. Okey, baik. Kalau daripada pandangan saudara Faris, bagaimana? Okey, bismillah. Saya syukur juga. Kalau ikutkan apa yang saudara Haris tu sebut, banyak dah sebenarnya kita boleh dapat. Cuma sedikit pertambahan daripada saya. Pertama sekali, antara tanda-tanda awal yang kematian ni. Tanda-tanda Kematian tu minggu depan. Hidayah. Kadang-kadang insan ni dia kematian ni pun dia rasa hidayah juga Allah nak bagi. Betul-betul hidayah. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi antara tanda-tanda seseorang itu mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang pertama, saudara Haris tadi kata dia berasa suka tengok orang buat kebaikan. Kalau yang kedua, hati dia ni rasa resah apabila dia mula nak buat satu kemungkaran. Contoh-contoh, bila dia nak solat Isyak tu, dia solat lambat. Contohnya, memanglah ada waktu yang kita kata waktu solat Isyak ni panjang, tapi betul. Bila mana Muhammad Sayyidina Muhammad, tapi bila masuk dah waktu tu tapi dia tak solat lagi, tiba-tiba dia tak solat lagi ni, macam mana hati dia tiba-tiba resah. So dia terus solat. Itu antara salah satu tanda hidayah Allah Ta'ala bagi kepada dia untuk awalkan solat. Yang kedua, kita sebutkan di sini, sebab macam saudara Haris tadi tak kata, mungkin selama ni ada orang tu dia tak pernah bersedekah, tapi bila mana dia bersedekah dia rasa minat walaupun benda tu kecil. Jadi kita boleh tengok juga tanda yang kedua ni adalah orang tu rasa seronok nak buat kebaikan. Nak buat. Contoh hari ni dah sedekah. Itu bukan tanda dia riak, tapi dia rasa seronok benda tu. Dia rasa seronok. Kalau kita nak tengok orang tu riak, dia akan posting dekat IG, dia akan posting dekat medsos dia. Hari ni saya ada sedekah RM1 dekat masjid hari ni. RM1 je pun, kalau satu kita boleh advance dah sikit. RM1 je kan, contoh. Kan, tapi dia rasa seronok apabila dia dapat buat satu kebaikan dan dia rasa macam hari ni aku dah buat, apa lagi aku nak buat hari ni, nak buat. Dia akan rasa seronok. Itu tanda hati dia dapat hidayah pada Allah. Dan yang ketiganya, apabila antara tanda yang ketiga seseorang tu dapat hidayah daripada Allah adalah hati dia mudah tersentuh. Kadang-kadang dia akan rasa macam, ya Allah, banyak buat. Dia akan jadi gitu. Kadang-kadang kita pernah tak kita bangun pagi tu, kita menangis ataupun tiba-tiba terfikir ke, ya Allah, semalam aku buat dosa, tapi aku boleh tidur dalam keadaan senang. Ada orang dia macam tu, bila dia dapat hidayah pada Allah ni, bila dia bangun je dia akan kata, ya Allah, tiba-tiba terdetik dalam hati dia, ya Allah, aku semalam buat dosa tapi aku boleh bangga dengan tidur, ya Allah. Bangga boleh tidur, ya Allah. Ya Allah, aku kena dosa. Dia akan jadi gitu. Itu menunjukkan kepada kita antaranya 3 tanda yang awalnya adalah, pertama, hati dia akan rasa resah apabila dia nak buat sesuatu kemungkaran. Yang kedua, dia akan berasa seronok nak buat amal kebaikan dan nak buat juga. Dan yang ketiga, dia akan rasa hati dia ni mudah tersentuh dan tersentaplah dengan apa-apa yang telah dilakukan. Antara 3 tanda lah yang boleh saya sebutkan. Baiklah. Itulah perkongsian, orang kata bagi saya cukup menginsafkan ya daripada panel-panel kita hari ni.
Itu pertama tadi, iaitu bila kita tengok seseorang itu buat kebaikan, kita pun rasa seronok, kita pun nak buat kebaikan bersama-sama dengan mereka. Dan yang kedua, hati kita ni, orang kata tu macam orang kata tersentap. Dia macam tiba-tiba kata refleksi diri pula. Macam semalam dah buat dosa, takkan nak dosa lagi, betul tak? Lepas tu yang ketiga tadi, macam hati kita akan resah macam tak solat lagi ni, solat tak orang kata apa? Tak on time ni. So kita akan rasa macam hati kita ni gelisah. So itulah tanda-tanda orang yang mendapat hidayah daripada Allah. Baiklah, penonton-penonton semua, kita akan berehat dulu seketika dan kita akan kembali semula selepas ini dalam segmen podcast Santapan Rohani Hidayah milik Allah. Jadi stay tune sebab banyak lagi perkongsian-perkongsian yang menginsafkan dan memberi petunjuk daripada panel-panel kita. Okay, baik.
Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kembali lagi kita semula ke segmen podcast atau rohani Hidayah min Allah. Baiklah, sebelum kita meneruskan podcast kita pada malam ini, kepada mana-mana penonton dan pendengar podcast kita yang belum subscribe lagi YouTube kita, bolehlah subscribe. Boleh follow-follow, ajak kawan-kawan ramai-ramai supaya masing-masing dapatlah dengar perkongsian bermanfaat hari ini daripada Ustaz Harith dan juga Ustaz Faris daripada Persada lah, iaitu persatuan, salah satu persatuan di bawah FKI. Baik, kita teruskan dengan soalan yang seterusnya, iaitu kadang-kadang macam tadi apa yang Ustaz Faris cakap tadi adalah bila kita mengingatkan kematian ini, kita akan ingat untuk buat kebaikan ataupun orang kata terus meninggalkan kita punya kemungkaran. Baik, soalan saya yang seterusnya adalah, adakah bila kita ni orang kata terlibat dalam satu peristiwa yang buruk, ini akan membuka kepada pintu hidayah itu sendiri? Mungkin saudara Harith boleh memberikan terlebih dahulu lah pandangan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi persoalan adakah bila kita terlibat dengan sesuatu perkara yang buruk atau boleh katakan ujian lah daripada Allah, kita terbuka untuk membuat kebaikan? Jadi saya bawakan satu kisah tentang apa yang saya alami. Selalunya kalau kita selalu fikir tentang hidayah itu datang dalam bentuk macam mana? Dalam bentuk Allah, kita berusaha, kita baca Quran, kita mengaji kitab, kan, kita solat. Itu dalam bentuk kita buat amal ibadah. Amal ibadah kita dapat hidayah. Tapi kisah yang saya nak bawa ni tentang Allah datangkan satu kecelakaan atau kesakitan dan Allah beri hidayah. Allah beri petunjuk. Macam mana tu? Jadi cerita dia, saya ni dulu pernah kena satu penyakit yang diberi nama Bell palsy. Kalau tak pula, Bell palsy ni orang panggil stroke ringan lah. Dia stroke di kawasan muka tapi separuh. Jadi nak jadikan cerita, saya terkena Bell palsy. Jadi bila terkena Bell palsy tu, satu hari tu dia jadi sengit muka kita tak boleh nak kawal belah sini, belah kawasan ni. Kita senyum jadi nampak sengit kan. Jadi kita tak boleh nak buat apalah jadi tu. Jadi bila saya terkena macam tu, dalam hati saya terdetik, Allah, apa yang Allah nak bagi kat aku ni kan. Allah dah tarik satu nikmat saya. Yang nikmat tu sebenarnya nikmat semua orang dapat, iaitu nikmat senyum. Allah dah tarik satu nikmat senyum. Makan boleh lagi, kita nak sumbat lagi kan. Tapi senyum tak boleh kalau dah sebelah sengit kan. Jadi saya terfikir, apa yang Allah nak berikan dekat saya ni kan, sampai ujian macam ni. Jadi selepas daripada Allah datangkan satu sakit kan, Bell palsy tu, sekarang saya banyak amalkan satu doa. Bismillahi a'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. Sambil saya gosok muka saya. Jadi selepas seminggu ke 2 minggu, alhamdulillah sihat kan. Dengan, bukanlah nak dikatakan apa yang saya buat tu, tapi itulah adalah asbab yang Allah beri. Selepas saya sihat daripada penyakit tu, sekarang saya lebih bersyukur apabila saya bangun tidur, saya boleh senyum. Itu adalah petunjuk hidayah yang Allah beri kat saya supaya saya sentiasa bersyukur. Setiap kali saya bangun pagi, saya senyum. Sebab dulu Allah pernah tarik sekejap kita punya nikmat senyum dalam bentuk kesakitan. Jadi bila kita bangun tidur kan, kita tengok cermin, kita boleh senyum. Syukur, alhamdulillah. Setiap hari, alhamdulillah kita boleh senyum. Alhamdulillah kita boleh nampak muka kita happy. Jadi itu adalah salah satu apa yang Allah hadirkan dalam bentuk kesakitan, dan selepas daripada itu membawa satu hidayah, petunjuk untuk saya sentiasa bersyukur. Dan samalah seperti hadirin sekalian kat rumah kan. Kalau anda kata kita terlibat dengan satu kecelakaan ataupun kesakitan, jangan terus kita nak blame untuk satu kesakitan. Sebab Allah hadirkan benda tu bersebab. Mungkin Allah nak beri hidayah selepas daripada kita sembuhnya. Itu sajalah. Okey, baik. Bagi saya sungguh orang kata menginspirasikanlah kisah daripada saudara tadi, iaitu berkenaan dengan senyum ni. Sebenarnya kadang-kadang kita tengok senyum ni, kadang-kadang kita tengok orang kadang-kadang ada orang muka masam dan sebagainya kan. Tapi sebenarnya kita kena sentiasalah beramah dengan orang. Kita jumpa orang, kita senyum dan sebagainya. Sebab kadang-kadang bila kita senyum ni, kita tanda kita syukur kepada Allah. Iaitu Allah bagi kita nikmat untuk senyum. Senyum ni pun sebenarnya memerlukan otot untuk kita senyum. So kalau Allah tarik nikmat kita, bayangkan tiba-tiba kita tak dapat senyum, tiba-tiba muka macam kerah, cekung gitu kan. So kita akan macam orang kata tak ada apa-apa. Jadi bersyukurlah dengan apa yang kita buat, dan ingat setiap apa yang Allah bagi tu ada sebab, bagi sudah hari tadi lah. Okay, baik, kalau Saudara Faris pula, bagaimana? Okey, kalau kita tengok saudara ada tadi cerita pengalaman dia kan. Pasti saya pun ada pengalaman yang sama juga lah, tapi bukan pastilah. Pengalaman lain. Saya pengalaman baru sangat, baru bulan puasa, bulan raya hari tu. Bulan raya baru ni memang kita katakan saya tak rasa sangatlah orang kata raya tu, disebabkan oleh raya kedua tu saya dimasukkan ke hospital lah. Hospital
disebabkan oleh apa kata sesak dada lah, sesak dada. Masa kejadian tu kita rasa macam masa tu memang dah rasa gelap dah dunia. Allah. Memang dah rasa gelap dunia, kadang-kadang terfikir dalam diri, adakah hari ni hari yang terakhir kita dekat dunia ni? Kita dah rasa macam ya Allah, adakah ni saat yang engkau janjikan? Kita akan rasa kullu nafsin za'iqatul maut time tu. Kita kata sebab time tu memang saya duduk atas katil tu memang dah gelap. Saya hanya nampak mak ayah saya je time tu. Memang time tu kita dah minta maaf apa semua. Kita rasa ya Allah sakitnya, ya Allah sakit dada, rasa macam kita macam rasalah benda tu kan. Kita tak tahulah itu apa kan, cuma itu ujian Allah Ta'ala nak hadirkan kepada diri saya time tu. Kita rasa macam Allah Ta'ala tarik sekejap nikmat. Allah Ta'ala tarik sekejap nikmat. Rasa macam sebelum ni kita rasa kita tak ada apa-apa kot. Kita mungkin Allah Ta'ala nak tunjukkan kepada diri saya ni mungkin kita ni banyak lalai, ataupun kita banyak kata buat satu benda yang mungkin kita nampak benda tu baik tapi hakikatnya benda tu buruk. Dan Allah Ta'ala tegur dengan hadirkan satu penyakit, satu ujian kepada kita. Bukan tanda Allah Ta'ala benci, tapi tanda Allah Subhanahu Ta'ala sayang kepada kita. Jadi lepas daripada sakit tu saya fikir sejenak, kalaulah itulah situasi kita time tu, kita katakan maut ni dia tak, bukan tajuk yang akan datang, maksudnya kita ambil sikit, maksudnya ajal kita ni kita tak tahu. Kadang-kadang dia boleh jemput bila masa sekarang kita tengah bercakap ni Allah Ta'ala boleh tarik. Kita nak balik kejap lagi Allah Ta'ala boleh tarik bila-bila masa saja. Maksudnya kita perlu bersedia. Jadi Allah Ta'ala datangkan sedikit ujian tu, Allah Ta'ala nak memperingati kita bahwasanya yang berkuasa mutlak atas dunia ni hanyalah Allah SWT. Kita tak mampu buat apa-apa pun, dan apa yang kita nak buat ini semuanya dengan izin Allah Ta'ala belaka. Jadi jangan kita rasa macam sombong, kita rasa bongkar dengan apa yang Allah Ta'ala bagi kepada kita sikit. Allah Ta'ala bagi lemak sikit ni bukan untuk kita berfoya-foya, tapi satu tanggung amanah, satu tanggungjawab untuk kita. Esok-esok kita nak kembali pada Allah dalam keadaan kita bersih. Dan saya tertarik dengan satu ayat Al-Quran. Wa asa a'udzubillahi minasyaitonirrajim dalam surah Al-Baqarah ayat 216. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa syarrul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi sesuatu yang kamu suka, kamu tidak suka itu adalah benda yang baik bagi kamu, dan boleh jadi sesuatu yang kamu suka itu adalah benda yang buruk bagi kamu. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengetahui apa yang kamu tak mengetahui. Jadi nak sebut dekat sini boleh jadi benda yang kadang-kadang ujian pada kita tu, kita rasa macam tak seronok pun benda tu kan. Kita rasa macam tak seronok benda tu, tapi hakikat sebenarnya benda tu adalah satu teguran, benda yang Allah Ta'ala nak bagi kepada kita. Hidayah, Allah Ta'ala nak bagi teguran pada kita. Dan mungkin sesuatu yang kita suka tu boleh jadi benda tu buruk dan boleh menyebabkan kita lalai pada Allah. Jadi setiap orang ni akan alami satu perkara Allah Ta'ala jentik. Kadang-kadang tak semestinya Allah Ta'ala jentik dari segi amal ibadah semata, tapi dalam keadaan yang orang kata tak disangka-sangka. Kalau kita tengok sikit, saya tambah sikit. Contoh hari ni yang trending berkaitan dengan kisah kata driver lori ataupun anak gajah. Kes yang tu. Jadi kita boleh tengok benda tu apa sebenarnya kata hikmah ataupun apa sebenarnya Allah Ta'ala nak ajarkan kepada kita. Gitu. Jadi kita sendiri kita boleh nilai, adakah kita nak nilai kepada yang buruk ataupun kita nak nilai kepada yang baik. Jadi masing-masing dekat apa yang Allah Ta'ala uji atas setiap orang tu ada hikmah dan ada sesuatu yang Allah Ta'ala nak tunjuk kepada kita. Jadi itulah yang boleh saya sebutkan, insya-Allah. Betul lah kan, saya setujulah dengan apa pandangan daripada panel kita hari ni, iaitu bahawa memang kita berbalik pada tajuk kita, iaitu hidayah dari Allah. So ada sebab lah kenapa Allah bagi kita sesuatu. Contohlah kan, kalau kita sakit, sebab kenapa Allah bagi kita sakit, mungkin bila Allah bagi kita sakit ni mungkin sebab Allah nak kita ingatkan balik kita kepada Allah. So kadang-kadang kita ni lupa kepada Allah kan, contoh kita solat lambat dan sebagainya, tapi bila kita sakit, perasan tak kalau kita sakit kita akan cakap Allah sakitnya. So kat situ kita terdetik untuk ingat Allah. Jadi mungkinlah itu adalah antara orang kata asbab dan sebab mengapa berlaku satu perkara itu. Dan kita berbaliklah kepada konsep bahawa apa-apa pun Allah yang memberi hidayah. Baik, tadi para panel telah berkongsikan kepada kita tentang kisah yang menginspirasikan, kisah yang menginsafkan yang mereka sendiri alami. Tapi mungkinlah panel-panel kita boleh berkongsi pula kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran. Sebab kadang-kadang bila kita ada satu orang kata kisah daripada Al-Quran, kita lebih rasa orang kata macam uish, benda ni pernah diceritakan. Jadi kita akan rasa macam betul lah kita sebagai seorang manusia harus berusaha untuk dapatkan hidayah itu. Mungkin panel boleh berkongsikan
kisah-kisah inspirasi bukan hidayah ini yang ada dalam ayat Quran. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dalam Al-Quranul Karim ada menceritakan tentang kisah di zaman Fir'aun dengan Nabi Musa alaihissalam, iaitu apabila pertemuan ataupun perlawanan antara Nabi Musa alaihissalam dengan tukang sihir Fir'aun, yang mana ramai kan kalau kita tengok sejarah ataupun kita tengok dalam kisah tersebut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang mana tukang sihir tersebut melawan beberapa orang, melawan dengan Nabi Musa dengan kata menunjukkan kekuatan. Kalau kita tengok tukang sihir ni ramai-ramai keluarkan ular, sihir. Jadi banyak ular di hadapan Nabi Musa, tapi Nabi Musa dengan kata izin Allah SWT, dengan mukjizat yang ada padanya, Allah Ta'ala kurniakan kepada baginda. Baginda lontarkan tongkat baginda tersebut, lalu bertukar menjadi ular yang sangat besar, lalu memakan. Kalau kita fikir di akal, kita tak pernah terfikir. Orang akan kata bahawasanya betul ke benda tu kan? Betul. Musa ni logik ke? Nabi Musa ni siapa kan? Betul. Orang pun di zaman Fir'aun tu orang tak tahu pun Nabi Musa ni siapa, orang biasa kan. Tapi nak kerana nak tunjukkan kebesaran Allah, Allah Ta'ala bagi kelebihan, Allah Ta'ala bagi mukjizat kepada baginda. Tukar tongkat baginda menjadi satu ekor ular yang sangat besar dan memakan, orang kata, ular-ular sihir, tukang sihir tersebut. Lalu apa yang berlaku? Lalu tukang sihir tersebut tengok kepada kehebatan yang dilakukan oleh baginda Nabi Musa. Lalu mereka ni apa mereka buat? Mereka insaf, mereka kembali kepada jalan yang betul lah. Dan time tu orang kata mereka ni kata balik pada yang asal lah, menyembah Tuhan yang satu, Allah Subhanahu Wa Taala lah. Sebab apa? Kerana Allah Ta'ala tunjukkan kehebatan. Kehebatan tongkat. Satu tongkat yang kita katakan tongkat. Kalau kita pegang tongkat kan, kita pun lontar, tiba-tiba jadi ular. Kalau kita hari ni kita lontar tongkat, jadi apa? Tak jadi apa pun. Tak jadi apa, jatuh je lah. Jadi disebabkan kerana nak tunjukkan kehebatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Ta'ala jentik ataupun Allah Ta'ala nak bagi hidayah. Allah Ta'ala nak tunjuk kepada tukang sihir bahwasanya yang menjadikan ular itu bukan Nabi Musa, tapi kerana Allah Subhanahu Ta'ala yang izinkan tongkat tersebut jadi ular. Jadi kita dapat tengok kat situ kisah tersebut banyak berinspirasi bahwasanya hidayah ataupun kelebihan semuanya tidak ada pada makhluk, yang adanya pada Khaliq, iaitu pencipta. Itu antara kisah, kita ringkas-ringkas je lah. Sahabat-sahabat kat rumah, kalau saya ada salah apa pun, kita boleh komen dekat bawah kalau saya ada tersalah apa-apa. Maksudnya nak disebutkan dengan kisah Fir'aun, tukang sihir Fir'aun dengan Nabi Musa ni pun dapat kita tengok bahawasanya kehebatan Allah Ta'ala bagi kepada Nabi dan kehebatan Allah dalam memberi hidayah kepada sesiapa yang dia kehendaki. Kita boleh sebutkan. Allahuakbar. Okey, baik. Kita dengar satu kisah daripada Saudara Faris, itu berkenaan dengan Nabi Musa dan juga tongkatnya. Tapi mungkin Saudara Haris ada sedikit juga cerita yang ingin dikongsikan kepada kita punya penonton hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kisah yang saya nak bawakan ni, dia berkait dengan kisah Saudara Faris tadi. Dalam Al-Quran juga. Saya bila saya nak cerita tentang ni, dia touching sikit hati. Okey, masya-Allah. Sebab dia tentang, kalau kita tahu memang famous lah sahabat Nabi ni, Umar Al-Khattab. Seperti yang kita tahu, Umar Al-Khattab ni dia asal-asal lahir bukan Islam. Dia lahir dia bukan Islam. Dan kita tahu pada zaman dahulu, Umar Al-Khattab ni adalah antara salah satu sahabat yang tegas, berani. Dan ada hadis mengatakan bahawa selepas Umar Al-Khattab ni berperang atau berburu, target dia hanya satu je, singa. Dan nak kata kehebatan dia ni, sebelah dia bawa pedang, sebelah dia angkat singa. Nampak? Kalau kita zaman sekarang ni nampak orang macam tu, Allah kata kan, takut memang takut lah. Jadi nak Umar, yang mana Allah letak dalam hati dia sifat keras kan. Dia jenis kering kan. Hati kering macam hati kering. Jadi macam mana Allah beri hidayah dengan dia dapat memeluk Islam. Betul. Kisah dia bermula apabila setelah Sayyidina Umar dia tahu tentang kehadiran Nabi Muhammad
yang membawa satu agama baru ke kawasan beliau. Jadi bila Umar dengar cerita tu, dia panas ni. Dia rasa macam, siapa pula datang tempat? Tercabar. Siapa datang tempat aku bawa agama baru kan. Betul. Dan ramai pula pengikut yang mengikut baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi satu pagi tu dia keluar daripada tempat kediaman dia dengan berpakaian perang, bawa pedang. Dia kata, aku nak bunuh Muhammad. Aku nak bunuh Muhammad sebab dia dah memecah belahkan kaum aku. Aku nak bunuh dia. Bila orang nampak Umar Al-Khattab ni berjalan dengan keadaan macam tu, orang takut. Sebab dia, apabila dia memakai pakaian perang, bermaksud dia ada target man lah, orang cakap target man. Memang dia ada satu tujuan yang mana dia nak bunuh orang. Jadi bila dalam perjalanan dia berjalan nak pergi ke tempat Nabi Muhammad SAW, dia bertemu ataupun orang cakap berselisih dengan seorang sahabat Nabi Muhammad SAW juga. Tetapi waktu tu dia dah masuk Islam, cuba dia senyap-senyap. Dia siapa berani nak bagi tahu kan dekat Sayyidina Umar, kalau dia tahu dia pancung kan. Jadi dia senyap-senyap, dia macam seolah-olah macam dia ni belum mula agama Islam, padahal dia dah peluk agama Islam. Lepas tu dia tanya kepada Sayyidina Umar, nak ke mana? Ni ringkasan pada cerita lah. Sayyidina Umar kata, aku nak pergi bunuh Nabi Muhammad SAW. Dia terkejut, dia takut lah. Sebab Nabi Muhammad tu orang yang diperintahkan oleh Allah untuk bawa satu agama baru kan, agama Islam. Jadi apa yang sahabat ni buat, dia kata, kenapa kamu sibuk tentang Nabi Muhammad sedangkan adik kamu Fatimah dan Said, iaitu suami kepada Fatimah, memeluk agama Islam, kamu tak kisah. Jadi terkejutlah Sayyidina Umar. Dia pun tanpa buang masa, dia terus pergi ke rumah Fatimah dengan Said. Sampai jika Umar dia dengar satu alunan Al-Quran lah, bacaan Al-Quran daripada luar. Sekali dia masuk, dia ketuk pintu bunyi kuat lah sebab Umar Khattab ni badan besar. Terkejut lah, dia buka-buka, dia nampak Fatimah dengan Said ni sedang baca Al-Quran dengan seorang kawan sahabat Nabi yang Nabi utuskan untuk mengajar mereka Al-Quran. Jadi Umar ni bila nampak benda tu, lagilah marah ni orang ni. Sekali dia tanya kepada Fatimah, kamu buat apa yang Nabi Muhammad suruh ke? Dia tanya macam tu. Dia kasar lah. Jadi bila Fatimah kata ya, dia tak buang masa, dia tolak Fatimah sehingga jatuh kan, Bila jatuh, Said ni suami dia nampak isteri dia kena macam tu, nak pergi tolong, nak pertahankan isteri dia. Bila dia pergi, Umar pukul pula Said sampai terjatuh. Tiba-tiba Umar bangun, dia kata, adakah agama yang kamu ikut ni agama yang betul? Macam tu. Lepas tu si Fatimah ni kan, saudara Fatimah ni, dia tegakkanlah bahawa agama Islam ni agama yang betul. Dan dia ambil kitab, dia minta Fatimah untuk berikan kitab yang dibaca. Bila dapat, dia baca, tahu surah apa? Surah Taha. Yang mana surah Taha itu menceritakan tentang Nabi Musa dengan ahli sihir. Allah. Bila Umar membaca daripada awal sampai akhir, dengan hati dia yang, kalau kita tahu, hati dia keras, hati kering. Tapi bila baca naskah Al-Quran yang menceritakan tentang Nabi Musa dengan Fir'aun, dia boleh lembut hati dia. Allah jentik hidayah sekejap je. Tak pernah disangka mendengar adik dia sendiri, Fatimah, membaca surah tersebut. Jadi Sayyidina Umar ni, dia kata, aku nak berjumpa dengan Nabi Muhammad. Jadi sahabat yang mengajar tu keluar dari rumah tu, dia kata, jom aku bawa. Dan selepas pada tu Sayyidina Umar Al-Khattab memeluk agama Islam. Jadi kat sini kisah dia nak menyatakan bahawa hidayah yang hadir dalam diri seseorang tu, kita tak pernah jangka pun. Sama ada kisah tu, sama ada peristiwa tu berlaku, kita tahu atau tak tahu. Kan? Kita tak pernah sangka bahawa peristiwa itu akan menyentuh hati kita sehingga kita mampu berlapang dada untuk menerima suatu benda tu. Itu nak mengatakan bahawa hidayah ini Allah nak bagi kepada siapa yang dikehendakinya. Kuasa Allah. Okey, baik, Masya Allah. Itulah cerita daripada Saudara Faris dan juga Saudara Harib berkenaan dengan hidayah milik Allah yang diceritakan dalam Al-Quran, iaitu cerita tadi seperti Saudara Harib bercerita tentang, iaitu Khalifah Umar Al-Khattab, iaitu yang sebelum ini bukan orang yang Islam, tetapi apabila mendengar orang kata bacaan Al-Quran, iaitu berkenaan kisah Fir'aun dan juga Nabi Musa, terdetik di hati beliau untuk memeluk Al-Quran. Itulah kata, seperti mana kata-kata baris sampai kita hari ini, bahawa hidayah memang milik Allah. Allah sahaja yang mampu untuk memberi hidayah kepada kita, dan kita sebagai sahabat manusia haruslah berusaha untuk mencari hidayah Allah itu. Okey, baik. Soalan saya yang sebelum katalah soalan yang kedua terakhir, kerana masa agak menceburi kita, iaitu
kita berbalik-balik tadi pada sesi pertama kita, iaitu kadang-kadang kita tanya orang, orang kata kenapa kau tak berubah? Dia kata, oh, belum sampai hidayah, belum sampai hidayah. Jadi apakah sebenarnya pendekatan yang terbaik untuk kita mengajak mereka ini ke arah kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran? Iaitu, yakni mereka meninggalkan apa yang dimungkari atau apa yang dilarang oleh Allah dan mereka berbuat kepada kebaikan. Mungkin ada Faris. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Ada satu ayat Al-Quran Al-Karim, Allah Ta'ala berfirman yang sebenarnya ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatul hasanah. Sadaqallahul azim. Maksudnya di sini, serulah kamu, ud'u, dakwahlah kamu, kita gunalah ayat ini tafsirnya, serulah kamu ataupun dakwahlah kamu, ud'u ila sabili rabbika, kepada jalan Tuhan kamu, bil mau'izatil hasanah. Ud'u ila sabili rabbika wal mau'izatil hasanah. Maksudnya kita seru kepada orang ni ataupun sahabat-sahabat kita ni untuk mengajak mereka kepada kebaikan adalah dengan mau'izatul hasanah, dengan teladan yang baik. Kadang-kadang kalau kita kata nak ajak dia orang dengan paksa, itu bukan cara Islam lah. Islam tidak pernah memaksa seseorang itu untuk berubah. Sebab apa? Sebab macam tadilah, hidayah itu milik Allah. Yang hanya boleh menjentik hati ni hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tugasan kita sebagai seorang dai, man qala la ilaha illallah, siapa yang menyebut kalimah la ilaha illallah, maka dia adalah seorang dai. Maka tanggungjawab kepada kita adalah untuk kita mengajak mereka ni ke arah kebaikan. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi tidak dapat tidak, usaha kita adalah dengan yang pertama, kita ajak mereka ni dengan mau'izatul hasanah, dengan hikmah, maksudnya dengan kita tunjukkan kepada mereka. Kadang-kadang kalau kita bagi ni, tuan-tuan, kalau kita bagi ni dengan kalam, kadang-kadang orang ni takkan dengar. Kadang-kadang orang tak boleh terima kita cakap, engkau nak cacalim lah. Pejamkan mata, bayangkan muka walik lah, orang akan jadi macam tu lah. Kan, contohnya kan. Zaman sekarang hari ni orang nak macam tu. Jadi kita gunakan hikmah ataupun dengan teladan yang baik. Jadi kita sebagai seorang da'i ataupun kita sebagai seorang insan, manusia sekalipun yang nak ajak orang kepada kebaikan, kita ajaklah mereka dengan kita melakukan kebaikan dan kita tunjukkan kepada mereka. Ini bukan tunjuk maksudnya kita riak. Tunjuk ini yang aku tahu kan. Maksudnya kita ajak mereka, tapi dalam masa sama kita tunjukkan kepada mereka apa yang sepatutnya mereka. Lama-lama mereka akan rasa dalam hati mereka nak buat benda tu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita nak tunjuk dekat sini, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, adalah dan kita ungkapkan dengan kalamul lutfin, maksudnya dengan kalimah yang lembut. Kadang-kadang kita berkerah pun tak boleh juga. Macam Sayyidina Umar, tingginya dah lah kasar, tubuh badan fizikal Sayyidina Umar ni, kalau kita pernah tengok tak, dia besar kan. Dan tubuh, dikatakan satu riwayat, tubuh Sayyidina Umar ni, bila dia naik kuda perang tu, kaki dia tu boleh jejak dengan lantai tanah. Maksudnya besar. Besarnya Sayyidina Umar ni, kasarnya badan Sayyidina Umar. Tapi dengan kata bil lutfin, maksudnya dengan lembut, dapat menjentik. Dengan kalam yang lembut daripada adiknya, Allah Ta'ala detik hati dalam, dengan orang kata ayat-ayat tersebut, lembut hati Sayyidina Umar. Allahu Akbar. Jadi maksudnya dekat sini pendekatan kita yang kedua, yang pertama tadi kita kata dengan hikmah yang berkata dengan perbuatan yang baik. Yang kedua adalah dengan kalam yang lembut. Maksudnya kita bagi tahu mereka secara halus. Jangan kita pula kita hina dia orang. Jangan kita kata kau ni dah tak pakai tudung contoh. Kau ni gini kan contoh. Jangan kita hina, tapi kita tunjukkan kepada mereka, kita sebut secara baik. Lama-lama mereka kata detik, Allah Ta'ala detikkan hati mereka ni untuk berubah. Dan yang terakhir sekali adalah yang ketiga, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Poin lah, saya tulis poin dah tadi siap-siap. Okey. Yang ketiga adalah dengan tauladan. Tauladan ni maksudnya setiap apa yang kita buat, kita tunjuk yang baik. Kita tunjuk, ajak mereka buat benda yang baik. Lazimikan diri kita dan lazimikan diri mereka untuk buat benda yang baik. InsyaAllah dengan ini Allah Ta'ala akan berikan kepada kita dan juga kepada sahabat-sahabat kita yang lain hidayah, insya-Allah. Tapi dalam masa yang sama, orang yang nak mengikut kita ataupun orang yang nak berubah, letaklah
mintalah taufik daripada Allah. Minta kekuatan daripada Allah supaya Allah Ta'ala betul-betul pandu diri ni. Pandu diri ini supaya boleh istiqamah pada jalan ni. Dan yang paling penting, innamal a'malu binniyat. Setiap perkara tu bermula dengan niat. Niat kita tu biarlah kita ikhlas nak berubah kerana Allah. Bukan kerana kita nak mengejar kasih ataupun cinta kepada manusia. Kita tak asyik benda tu. Kita tak nak benda tu. Ada orang setengah orang nak berubah, kan contoh tengok dia ni nak berubah. Tapi yang paling penting, hati kita yang pertama niat kerana Allah terlebih dahulu. InsyaAllah Allah Ta'ala akan detikkan dalam suatu saat nanti hidayah untuk kita betul-betul berubah kembali pada jalan Allah. Okey, baik. Tadi apa yang sudah Faris cakap tadi, sebenarnya ada satu kisah yang saya kongsikan kepada penonton-penonton, iaitu melalui perbuatan baik ini dia dapat membuka hidayah kepada orang untuk terus buat baik. Tapi kisah dia begini. Waktu saya sekolah, saya ada 2 orang kawan. Nama dia Ahmad dan Lim. Okay. Ahmad ni Islam, Lim ni bukan Islam. Tapi Lim ni, dia ni sering contohlah kan, masa azan dia sering senyum. Kita orang pun tanya dekat Lim, kenapa kau senyum time azan? Bayangkan macam setengah orang kan macam, kita curious lah, tak tahu kan kenapa dia senyum kan. Dia kata, oh tak, saya suka dengar azan. So saya cakap dekat dia, Lim, you suka dengar azan, you nak tak cuba ikut kita orang pergi surau? So, sekolah kita ada surau. Lepas tu dia pun cakap, oh boleh je. Dan kita tak tahu lah, mungkin disebabkan Allah jentik hati dia suka dengar azan tu, lama kelamaan tu, dan akhirnya lah pada hujung tahun persekolahan tu, dia masuk Islam. Atau sebab dia suka dengar azan. Dan kita orang pun macam, sebab kan dia dah pernah pergi sekali surau, kita cakap, Lim jom pergi surau solat, bukanlah solat, jom pergi surau, kami nak solat, dia tunggu je lah dekat luar dengar, tengok macam mana kami solat dan sebagainya. Dan Alhamdulillah hujung tahun tu dia memeluk Islam. Bukan dia seorang saja memeluk Islam, bahkan keluarga dia pun memeluk Islam. Wah, subhanallah. Keluarga dia memeluk Islam. Sebab kan dia, saya tanyalah dia, macam mana you boleh ajak you punya family memeluk Islam? Dia kata sebab saya rasa Islam ini indah. Islam ini seronok, dia kata. So kita orang dengar ni, kita macam, Masya Allah, hanya daripada kita tanya dekat dia, kenapa suka dengar azan? Macam tu lah. Sebetulnya bila kita ni seorang Islam, kita nak tarik kawan-kawan kita ataupun orang yang bukan Islam untuk masuk Islam, kita tu harus tunjukkan sifat yang baik. Kita harus tunjuk perkara yang baik. Ini tidak, kita nak ajak orang buat baik, tapi kita tunjuk perkara yang tidak baik. Sebab itulah Islam ni sebenarnya mudah. Islam ni juga, orang Islam ni sebenarnya role model kepada orang-orang lain. Boleh katakan orang yang bukan Muslim lah. Jadi kita sebagai seorang Islam harus menunjukkan kita punya kebaikan kepada mereka, sebab secara tak langsung boleh tu dapat menjentik hati mereka untuk bersama-sama kita masuk Islam. Contohnya kisah Khalifah Umar Al-Khattab, betul tak? Okey, kalau pandangan Saudara Harif tu bagaimana? Bagi pandangan saya pula, saya nak tambah satu je perkara. Iaitu tentang nasihat. Nasihat. Ad-dinu nasihat. Ada hadis. Ad-dinu nasihat. Tentang agama itu nasihat. Betul. Jadi nasihat ni adalah sebenarnya dia menjadi tanggungjawab kepada semua umat Islam. Betul. Bila kita nampak perkara mungkar, benda yang pertama kita kena buat adalah amal ma'ruf, nahi munkar. Man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadi. Jadi nasihat ini adalah step yang kedua kan. Selepas bila kita nampak kemungkaran. Jadi kita sebagai umat Islam ataupun dalam konteks student sekarang kan, kalau kita nampak kawan-kawan kita buat satu kemungkaran, jangan beratkan lidah untuk kita memberi nasihat. Walaupun nasihat tu simple. Contoh, kawan kita tak tutup aurat, cakap, baik, lutut-lutut. Itu pun dah dikira nasihat. Sekurang-kurangnya bila kita cakap macam tu, terdetik dalam hati dia, oh okey, aurat. Tapi kita tak boleh nak bagi hidayah kat dia untuk dia tutup aurat. Kita mencuba untuk bagi nasihat untuk sampaikan supaya Allah memberi hidayah kepada dia. Itulah saya nak sebut tentang nasihat. Saya setujulah dengan apa yang Saudara kata tadi, iaitu nasihat. Kadang-kadang ialah kawan-kawan yang bila kita bagi nasihat, dia akan orang kata macam, oh itulah kawan aku pun cakap macam ni, sebab kawan-kawan kan dan kadang-kadang pun orang-orang tu selalu bagi nasihat macam, oh jangan solat lambat dan sebagainya. Betul lah, nasihat ni pun sebenarnya mainkan peranan penting. Tapi kadang-kadang bila kita bernasihat ni, sebenarnya ada juga seni memberi nasihat tu. Kita tak boleh macam nak terlampau direct, kita macam tak boleh nak terlampau kasar. Kita mungkin kadang-kadang kalau kita tengok orang-orang tu dulu, dia suka memberikan nasihat yang berbentuk sindiran, berbentuk sinis. Contohnya orang tu tak bangun solat subuh, dia kata tak apalah, tidur je sampai tengah hari, contoh kan. So kita macam, oh kita cakap terasa lah sikit bila cakap macam tu kan, touching lah macam, oh jadi kita pun bangun, kita solat subuh kan, macam tu. Okay, baiklah, saya rasa mungkin sebabkan masa telah mencemburui kita, saya rasa mungkin soalan terakhir saya akan ajukan kepada panel kita, iaitu
apakah nasihat barisan panel kepada masyarakat ataupun kepada mereka yang sedang menonton kita podcast hari ini tetapi mereka ini masih keliru, masih tidak faham lagi erti makna sebenar tentang kehidupan. Mungkin sebab daripada nasihat yang diberikan oleh panel-panel ini, mereka ni sedikit sebanyak terdetik untuk melakukan satu kebaikan dan mengubah kepada satu perkara yang baharulah. Mungkin sudah Harik dulu boleh kongsikan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi soalan terakhir tentang apakah nasihat Ya, betul. kepada orang yang masih mencari hidayah Allah. Betul. Ya, betul. Jadi yang pertama suka saya ingatkan tentang luangkan masa dengan Allah. Betul. Spend time with Allah. Kita cuba cari masa dalam satu hari tu, kita cari masa untuk kita semak diri kita. Dengan cara kita duduk senyap, kita fikir dosa kita, kita fikir apa yang kita telah buat hari ni kan. Dengan cara tu, kita semakin dekatkan diri kita dengan Allah. Betul. Kerana apa kita kena buat macam tu? Kerana Allah yang memberi hidayah. Betul. Jadi kita kena minta kepada Allah. Contoh, kita nak kereta tapi kita minta dekat orang jual motor. Tak boleh macam tu, betul tak? Jadi kita nak kereta, kita kena minta kepada orang jual kereta. Betul. Jadi macam itulah konsep dia. Kita nak hidayah itu daripada Allah dan kita kena luangkan masa kepada Allah. Betul. Ada hadis qudsi yang menyatakan bahawa jika hamba-Ku datang kepadaku sejengkal, aku datang kepadanya sehasta. Jika aku datang kepadanya sehasta, aku datang kepadanya sedepa. Jika hamba-Ku datang kepadaku berjalan, aku datang kepadanya berlari. Allah, kita nampak kat Allah. situ bahawa Allah ni sentiasa menunggu hamba-Nya. Sentiasa berharap kepada hamba-Nya untuk sentiasa meminta kepadanya hidayah. Betul. Hadis qudsi itu jelas menyatakan bahawa bila mana hamba kita buat benda yang sedikit pun, Allah akan bagi banyak. Bila hamba dia buat lebih sikit, Allah bagi lebih lagi. Betul. Jadi kat situ besarlah mengatakan bahawa hidayah yang Allah beri ini bukan semua orang dapat. Kan? Macam yang kita dengar tadi, kisah-kisah tadi, benda-benda kecil pun boleh kita dapat hidayah. Betul. Kan? Seterusnya yang kedua tentang istiqamah. Istiqamah lah walaupun perkara tu sedikit. Kita zaman sekarang ni, orang muda kan, nak tutup aurat kan, ramai orang tanya, macam mana nak tutup aurat kan kalau kita daripada kita ni dulu pakai seksi kan. Adakah dengan cara hari ni kita pakai seksi, esok kita terus tutup semua? Adakah dengan cara macam tu? Tak, Islam tak ajar macam tu. Istiqamah, benda tu sedikit. Contoh, kita dulu pakai seksi, tiba esoknya kita pakai tutup sikit. Tapi kita buat benda tu secara berterusan. Itu yang mahal tu. Kan kita dengar perkara mahal ni, bila kita buat macam tu, Allah lebih menilai usaha kita daripada hasil. Andai kata kita berusaha tahun, 2 tahun, 3 tahun, selama mana kita usaha itu, Allah nilai pahala. Kan? Allah tak tengok pada hasil secara terus. Katakanlah Allah tak nak pun satu benda tu, hari ni kita tak tutup aurat, kita tak tutup aurat dengan sempurna lah maksud kata. Esok kita pakai tudung labuh, baju labuh, apa semua labuh kan. Jadi sebenarnya Allah ni tak melihat pun pada hasil. Betul? Istiqamah walaupun perkara tu sedikit. Lagi-lagi kita ni dalam kehidupan student, kadang-kadang kita masuk dengan pressure luar. Jadi kita kadang-kadang tu kita macam menyalahkan takdir, kita menyalahkan Allah. Sedangkan perkara tu sebenarnya kita boleh buat sendiri dengan harapan kita dapat suatu benda itu secara berterusan. Betul. Dan yang terakhir daripada saya nak bagi satu ayat lah, iaitu kalau kamu sedang mencari, jangan pernah rasa kamu keseorangan. Ramai yang sedang berjalan mencari seperti kamu dan Allah sedang menanti bukan untuk menghakimi, tapi Allah menanti untuk menyambutmu pula. Maksudnya di sini, walaupun kita berusaha, kita tengah struggle, kita nak cari hidayah Allah. Setengah orang tu dia masih sampai sekarang, daripada dulu sampai sekarang dia mencari hidayah Allah, dia tengah struggle. Ingatlah bahawa bukan dia seorang saja yang mencari hidayah Allah. Ramai lagi hamba-hamba Allah yang sedang memohon hidayah daripadanya. Dan ingatlah bahawa jika kamu berlari kepadanya, Allah menyambutmu bukan untuk menghakimi, tapi untuk memberimu hidayah. Itu sahaja dari saya, insya-Allah. Masya-Allah, perkongsian yang bagi saya sungguh menyentuh hati, iaitu daripada nasihat daripada saudara Harik. Mungkinlah sebagai penutup kalam, mungkin saudara Faris boleh memberikan sedikit nasihat kepada penonton-penonton kita dan juga pendengar-pendengar kita yang berada di luar sana yang sedang menonton. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi kalau kita nak bagi nasihat ni,
sebagai seorang kita manusia, kita tak berhak. Kalau diri saya ni tak berhak, tapi disebabkan oleh satu hadis Nabi ad-din wan nasihah, maka ia merupakan hak semua orang untuk menerima nasihat, maka kita kena tunaikan. Jadi tanggungjawab tersebutlah. Jadi antara nasihat saya kepada rakan-rakan dan para penonton dekat luar sana, yang pertama sekali, jangan pernah berputus asa. Kenapa saya kata jangan pernah berputus asa? Kerana setiap usaha, sebagaimana yang saudara Haris sebut, Allah Ta'ala sedang menilai usaha kita. Teruskan kita mencari dengan hati yang jujur. Teruskan kita mencari hidayah Allah ini dengan hati yang jujur. Kerana apa? Kerana Allah Ta'ala ini tidak menolak sesiapa yang kita katakan nak betul-betul kembali, sesiapa yang benar-benar mencarinya. Allah Ta'ala tidak akan pernah menolak. Kita dekatilah, sebagaimana saudara Haris sebut tadi, kita dekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau saya, ada sahabat-sahabat saya, dia tak pernah tunjuk, tapi kita nampak benda tu. Sebagai contoh, ada sahabat saya ni selalu dia akan bawa setiap masa dengan dia tasbih. Kita nampak benda tu macam kecil je, simple je, tapi sebenarnya itu antara salah satu, dia rasa macam diri dia ni dijaga. Dia rasa diri dia ni dijaga, sentiasa ada yang memerhati. Dan saya pernah tanya pada dia, kenapa selalu bawa tasbih? Dia kata, pertama sekali, ulama mengatakan, sesiapa yang memegang tasbih, sesiapa yang selalu membawa tasbih, bahkan dia belum berzikir lagi, ataupun dia belum bertasbih lagi, maka dia sudah dikira menjadi ahli zikrun, ahli yang berzikir, ahli yang mengingati Allah. Kalau dia berzikir lagi lah dia rasa. Jadi yang pertama sekali, perlulah kepada kita ni jangan tinggal zikir. Jangan pernah kita tinggal zikir pada Allah. Setiap masa lazimi lidah kita. Tak perlu tunjuk kepada orang. Kita bawa diri kita sendiri je. Cukup dengan kita. Tak perlu nak besarkan tasbih, besar-besar sangat tasbih. Kan? Tak perlu sangat tasbih yang sampai kata dada, sampai ikat dengan tiang, tak payah pun. Cukup dengan paling tidak pun tasbih digital ataupun dengan tangan. Kan, contohnya. Lazimi lidah kita dengan berzikir. Yang kedua, lazimi diri kita dengan duduk dalam majlis ilmu. Tak perlu pun kita duduk lama-lama. Kadang-kadang kita buka YouTube sekejap, kita dengar pagi tu, janganlah bangun pagi tu terus dengan TikTok. Maksudnya bangunlah sekejap, kita dengar paling-paling tidak seminit, 2 minit. Itu kata sedikit sebanyak dapat kata rasa diri kita ni, usaha kita untuk kita nak berubah. Gitu. Ada satu ayat Al-Quran Al-Karim, surah Al-An'am ayat 125. Allah Subhanahu Wa Ta'ala ada berfirman yang membawa maksud, barang siapa yang Allah kehendaki akan diberikan petunjuk, nescaya dia akan melapangkan dadanya untuk Islam. Dalam artinya, erti kehidupan adalah mengenal Allah. Erti kehidupan sebenarnya adalah kita mengenal Allah dan hidup dalam redha-Nya. Kita hidup hari ni, apa sebenarnya kita hidup ni, kenapa sebenarnya? Tujuan kita. Kenapa kita hidup? Saja-saja ke? Kan. Tapi kita nak cari mardatillah. Kita nak cari redha Allah. Kalau kita hidup ni dalam tiada redha Allah, hati kita gusar, hati kita rasa tak tenang. Jadi setiap hidup kita nak cari redha. Bahkan kita nak masuk syurga, yang pertama kita katakan, kita masuk syurga esok-esok bukan disebabkan oleh amal ibadah semata, tapi disebabkan rahmat Allah SWT. Redha Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala redha ke atas kita, syurga. Tapi bukan maksud kata kita perlu tinggal amal ibadah. Tak. Amal ibadah itu adalah salah satu usaha kita untuk kita tunjukkan kepada Allah, kita buktikan kepada Allah, kita betul-betul kita sayang kepada Allah, kita betul-betul kita nak cari redha Allah. Itu yang paling penting. Dan kalau nak tanya pasal hidayah ni, kita ada sahabat kita dekat Uniza sendiri, kita boleh tanya dia bagaimana dia terdetik nak masuk Islam. Betul, kita boleh tanya dia. Saya pernah jumpa, tapi kita tak panjang lah sebab kita pun dah penutup kan. Jadi boleh tanya dia, kita boleh tengok bagaimana
akhlak dia, bagaimana keadaan dia daripada sebelum dia memeluk Islam, sehinggalah hari ini, Masya Allah, tabarakallah, sudah berumah tangga. Masya Allah, alhamdulillah kan. Itu yang boleh saya sebutkan lah. Pendekatan. Itu yang kita nak sebutkan. Dan akhir sekali, ada satu nasihat daripada Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Al-ilmu ni adalah satu cahaya. Ilmu nur. Wa nurullahu la yahdi lil arsi. Ilmu ini merupakan satu cahaya. Dan cahaya Allah Ta'ala ini tidak akan masuk ke dalam hati hambanya yang melakukan maksiat. Jadi, kepada kita dalam mengejar, mencari Allah, mencari hidayah Allah, perbaiki diri kita. Kita istiqamah, betulkan diri kita. InsyaAllah, dengan hati yang bersih, Allah campak dengan serta-merta akan masuk. Kalau hati kita tak bersih, takkan masuk. Susah nak masuk. Cari hidayah tu susah nak masuk dalam hati kalau masih dalam hati kita kotor dengan maksiat. Jadi nak berubah, nasihat saya berubah, perbaiki diri untuk jadi lebih baik. Istiqamah, insya-Allah. Kita berserah pada Allah. Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Wallahu a'lam. Baiklah, itulah nasihat dan pesanan daripada barisan panel yang saya boleh katakan cukup, orang kata menginsafkan, cukup menyentuh hati dan sebagainya. Jadi sedikit-sedikitlah bahawa nasihat-nasihat daripada barisan panel kita itu haruslah kita ni sentiasa istiqamah kepada Allah. Iaitu kita dah buat satu perkara tu, kita kena sentiasa istiqamah. Taklah contohnya hari ni kita solat, esok tak solat. Hari solat, esok tak solat. Walaupun macam tadi apa yang solat kata, walaupun kita buat sedikit perubahan kecil atau usaha kecil, tapi Allah pandang itu. Contohnya hari ni kita solat 4 kali sehari. Orang kata subuh tertinggal. Tapi esok kita cuba untuk solat, penuhkan waktu solat kita. Mungkin hari ni kita solat lambat. Esok kita cuba untuk solat pada waktu ini, pada awal waktu. Yang kedua tadi, jangan putus asa. Sebab ialah kita ni manusia. Kita juga ada tekanan-tekanan, juga ada cabaran-cabaran kita sebagai seorang manusia, sebagai juga seorang pelajar. Tapi jangan pernah lupa bahawa kita ni sebagai seorang manusia dan juga kita ni adalah hamba, khalifah dan juga da'i kepada Allah. Jadi kita harus menjalankan juga tanggungjawab kita kepada Allah. Yang ketiga tadi, itu kita kena banyakkan waktu-waktu kita dengan Allah. Dengan syarat apa? Masa tadi, kalau sudah Faris cakap, dengan kita melazimi ayat Al-Quran, melazimi lidah kita, membasahi lidah kita dengan zikrullah. Dan juga kita ni menghadiri majlis ilmu. Sekarang ni orang kata kalau kita datang majlis ilmu secara face to face, kita ada TikTok, kita ada Instagram, di mana kita boleh tengok macam saya cakap tadi, seminit, 2 minit dan sebagainya. So itulah antara nasihat-nasihat daripada barisan panel yang mungkin orang kata penonton-penonton di luar sana boleh ambil sebagai satu pengajaran, satu orang kata pengisian hati. Dan juga akhir sekali daripada barisan panel kita kata, pastikan hati kita bersih. Iaitu bila hati kita bersih, kita senang terima ilmu. Betul. Dan bila kita terima ilmu, insyaAllah saya percaya kita dapat capai apa yang kita nak dalam hidup. Baiklah. Jadi untuk barisan penonton-penonton semua, stay tune untuk segmen kita pada minggu hadapan. Kerana minggu hadapan kita satu lagi segmen yang saya rasa mungkin menginsafkan dengan tajuk dia, kematian itu satu yang pasti. Minggu depan kita akan cakap tentang mati pula kan. Baik, jadi saya ingin ucapkan terima kasih kepada barisan panel hari ini yang telah berkongsi ilmu, yang telah memberi pandangan, pendapat berkenaan dengan tajuk kita hari ini, itu hidayah min Allah. Dan juga saya ingin ucapkan terima kasih kepada pengurusan teknikal, Kelab Malaysia Seni Pengurusan Teknikal yang berada di balik skrin atau berada di balik live kita pada hari ini. Kerana tanpa mereka, telah kita punya siaran langsung podcast kita pada hari ini. Dan juga jangan lupa semua untuk follow Instagram rasmi KMST Uniza, Instagram PKW Official, Instagram Persada FK Uniza. Kerana apa? Banyak lagi konten-konten menarik yang kita akan kongsikan. Dan dah tonton kita punya podcast hari ini, jangan lupa like, share dan subscribe. Jadi itu sahaja daripada saya dan barisan panel, karya legasi kita.